Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, semua dibaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina ni'mataka wa syur alaina min waza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sebelum kamu semua duduk, cikgu nak kamu semua cek dulu. Dah bersih semua? Dah, cikgu. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Okey, saya nak tanya kamu semua. Ni kamu semua puasa tak? Puasa. Okey, kenapa kamu tak puasa? Malah itu. Okey, Malah itu. kamu semua semangat tak nak belajar hari ni? Okey, sebelum tu cikgu akan buka dulu slide untuk kita belajar hari ni. Boleh, cikgu. Ui, Okey, kamu semua tahu tak apa yang kita nak belajar hari ni? Dah tahu, cikgu. Nanti nak betul itu. Belajar dah betul. Tapi hari ni bukan kita nak belajar dari betul. Hari ni cikgu nak ajar kamu tentang kemahiran menulis. Jadi sebelum kita meneruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua tengok satu gambar ni dengan teliti ya. Boleh, cikgu. Mana tau? Kau nak puasa itu. Kan. Itu. Ambil nombor. Okey. Okey. Ada. Jadi apa yang kamu semua nampak daripada gambar tersebut? Saya rasa saya nampak tadi diorang tengah bergerak ketawa, cikgu. Betul Faiz? Dia gerakkan, cikgu. Betul. Dia Jadi pakai yang cantik, cikgu. ya betul, semua tu betul. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini ialah cara-cara ataupun resipi untuk membuat kek. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat kek. Kamu semua mesti pernah meraihkan hari jadi kan? Jadi cikgu rasa kamu semua dah pernah lihat ataupun pernah menolong ibu bapa kamu untuk membuat kek. Betul kan? Betul. Okey. Terusnya ini merupakan bahan-bahan utama untuk kita buat kek hari jadi tersebut. Kek gerak ni. Ya, betul. Jadi kamu semua boleh lihat dulu. Itu sakit. Macam kek tu diberi nama kek mentega istimewa. Dan bahan-bahan dia pula ada 4 biji telur, 150 gram gula, 230 gram mentega, 200 gram tepung gandum dan 1 sudu teh esen vanila. Jadi di bawah ni pula merupakan tata cara untuk membuat kek tersebut. Okey. Sekarang kita akan buat satu aktiviti di mana cikgu nak kamu lihat resepi yang cikgu tunjuk tadi dan cikgu nak kamu semua salin di dalam kertas yang akan cikgu bagi kepada kamu semua. Boleh? Boleh. Cikgu akan bagi kertas salah satu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Jadi cikgu nak kamu semua ambil masa masing-masing dan salin semua yang terdapat, tapi cikgu tak mau
Bahan-bahan ni cikgu tak mahu kamu semua sedih. Cikgu just nak kamu sedih cara membuat dia saja. Boleh? Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Ayah. Okey, bagus Daniel. Okey, Syakir. Boleh Syakir? Boleh cikgu. Bagus. Okey, yang bro, boleh buat tak? Boleh cikgu. Semangat yang bro. Bro tak puasa cikgu. Faiz, boleh buat? Boleh cikgu. Mana cikgu nak tengok? Pukul mentega. Ya, bagus Faiz. Lambatlah Syakir tulis. Tak apa. Ambil masa kamu. Betul kan cikgu kan? Betul. Betul hati. Okey, kalau semua dah siap, sekali lagi bagi kat cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Tujuan cikgu suruh kamu tulis ni bukan saja-saja tau. Cikgu nak kamu tulis dan tengok cara penulisan dia yang betul. Di mana kena buat huruf besar, dan di mana kena buat huruf kecil, kena buat huruf kecil. Faham? Okey, bagus. Amru tak tulis ke? Boleh. Cikgu kena selang dah. Tengok. Saya tak selang. Betul dah tu. Kalau kamu ikut je macam contoh yang cikgu bagi kat depan. Boleh? Cikgu. Maka anuman. Cikgu dah siap. Okey, bagus Faiz. Buyut cepatnya. Siapa lagi yang belum siap? Saya. Cikgu. Aku ambil masa kamu. Nanti aku tulis je. Kacang lah. Sampai kacang. Boleh sikit? Boleh cikgu. Ambil okey? Okey. Okey cikgu. Ini amat tak puasa. Saya tak puasa. Macam tu. Share tu merupakan darjah lah. Dia punya tahap pemanasan terfokus hidupkan dia. Esen tu apa cikgu? Ya? Esen wanita. Esen vanila tu dia macam satu bahan cair yang digunakan lah untuk kita buat kek tu. Jadi kalau tak ada bahan tu, kek akan jadi tak sedap lah. Faham cikgu. Okey, semua dah siap ke? Siap cikgu. Ya, cikgu. Ini boleh? Saya belum siap cikgu.
Ya, cikgu. Okey, bagus senior. Belum siap cikgu. Jadi cikgu nak minta salah seorang daripada kamu untuk tampil ke hadapan dan baca balik apa yang kamu tulis. Boleh? Saya cikgu. Aku lah dulu. Siapa nak ni? Okey, Syakir. Saya cikgu. Okey. Okey, cikgu nak kamu baca balik apa yang kamu tulis. Boleh? Boleh cikgu. Okey, Syakir boleh baca? Nombor 1, ayak tepung gandum ke dalam beras. Ya, betul. Lagi? Kedua, pukul mentega dan gula sehingga kembang. Ya, betul Syakir. Yang ketiga? Ketiga, masukkan telur dan tepung gandum sedikit demi sedikit. Kemudian kacau adunan sehingga sebati. Betul. Okey. Yang keempat, Terusnya? masukkan esen vanila. Yang kelima pula Syakir? Kelima, panaskan ketuhan pada suhu 170 darjah Celsius. Okey, seterusnya? Sapukan minyak pada loyang dan tuangkan adunan. Okey, yang terakhir. Bakar adunan selama 45 minit. Okey, berikan tepukan pada Syakir. Okey. Jadi, adakah kamu semua masih bersemangat? Jadi kita akan ke aktiviti yang seterusnya. Boleh? Boleh. Kalau semangat sebut hooray. Hooray. Bagus. Ini yang cikgu nak. Okey, aktiviti yang kedua pula. Mari kita lihat. Okey. Go. Hijau. Alright. Wow. Kita nak main game ni cikgu. Ya. Jadi macam biasa, cikgu nak kamu setiap daripada kamu tampil ke hadapan dan Saya. Okey, Amru boleh datang ke hadapan? Yo, Emang tadi kami ikat. Okey, cikgu nak kamu susun semula perkataan suku menjadi satu ayat. Boleh? Boleh. Okey. Bro, itu kami tadi Emang ikat. Boleh tak, Bro? Betul lah. Okey, bagus. Kami tadi apa kami tadi? Ikat. Oh, Wow. pandai. Pandai Amru. Terusnya. Itu jalan suluh lampu. Menyuluh tangan. Dengan. Okey. Betul. Mereka menyuluh. Jalan. Ya, betul. Dengan suluh lampu. Dengar. Wih. Ini tepukan kepada Amru. Hebatnya Amru. Ini berapa? Cikgu. Okey, cikgu nak lagi? Ayo. Okey, Faiz boleh tampil ke hadapan? Okey, sila susun
semua perkataan tu jadi satu ayat, boleh? Boleh cikgu. Gam kering. Ya, betul. Wow. Nanti. Ya, betul. Lagi? Kering. Daun. Sikit lagi. Okey mahal. Mungkin daun okey mahal. Aduh. Kan? Apa? D. Daun. Kering, kering. Kering kan daun kering. Yo. Sikit lagi. D. Kemahat. Oi. Okey. Satu lagi. Okey. Saya Yo. Ulu. Satu markah. Sikit lagi. Dua markah dah. Tiga markah dah. Bukan lalu selepas lah ikut. Okey. Saya kamu susun dulu. Baik. Tempat. Okey, Syakir. Dia main ke hadapan. Cepat lagi. Pasal apa? Pasal aku. Okey. Dia susun keadaan. Saya kenangan. Alah. Love tu. Saya bersama Syakir. Sama je. Saya bersama Rakan. Saya Rakan mengambil kenangan. Dan mengambil rakan bersama kenangan. Okey. Bersama salah lah. Yo. Okey. Terbaik. Terbaik. Ini Kami mendengar cikgu daripada arahan. Ayah apa baik. Betul lah. wah, sikit lagi. Cikgu kan nombor 1. Betul. Okey. Dia tepat. Dia. Ya cikgu. Okey. Kalau cikgu nak kamu susun macam kamu semua buat. Macam mana nak tekan cikgu? Macam ni. Kamu pilih salah satu perkataan. Baik. Kamu gerakkan ke depan mengikut susunan yang betul lah. Jadi, bagus. Dia makan orang tu. Cikgu kurus. Macam ni ke cikgu? Betul. Ui, hilang. Uyo. Okey, lagi. Cikgu bukan baju sekolah tu cikgu. Kenapa yang ni kuning yang ni merah cikgu? Betul yang aku tak tahu. Untuk warna kuning tu perkataan yang kamu dah susun yang betul. Mana yang merah tu masih lagi salah. Betul. Faham? Tapi kalau tadi yang betul kan cikgu tanya dengan pen merah, jadi merah yang betul. Salah. Yang tu kalau cikgu buat, cikgu bagi latihan dalam kertas. Tapi untuk aktiviti ni dia lain sikit. Jadi semua kena warna kuning ke cikgu? Ya, betul. Cepat je ingat. Oh. Nampak ni. Tak puasa lah. Okey, lagi. Tembak je. Kalau ni main betul. Baik, tak bagus. Nanti putus tangan. Tak join. Okey. Macam ni ke cikgu? Ya, betul. Okey, ada lagi. Saya Dia sakit. Saya baik, bagi perhatian. menulis. Ya, betul. Lagi. Menulis buku. Ha? Salah tu. Cuma kamu baca balik ya. Betul ke salah?
Saya menulis buku Pengalaman. diam ah. Okey. Saya menulis nota. Kakak. Salah juga. Okey. Cuba kamu ambil yang lain. Saya menulis buku ke nota cikgu? Mana boleh tanya cikgu. Kamu kena buat sendirilah. Ya. Ya. Di buku nota. Dalam. Cuba kamu ambil pengalaman. Menulis pengalaman Okey, sikit lagi. di dalam buku nota. Ya, betul. Ada cikgu. Jadi ada berbaki lagi dua. Jadi kita akan buat sama-sama, boleh? Boleh. Okey, cikgu nak kamu minta cikgu. Perkataan mana yang cikgu kena letak kat depan? Saya besar. Ya. Okey, betul. Dia melaporkan. Lagi? Guru. Laporkan guru. Alah. Aktiviti. Aktiviti. Ya, betul. Sikit lagi. Kepada guru. Kepada guru. Betul. Okey, ni last. Kami huruf besar. Kami Kami huruf besar awal sekali. Kami menari. lagi. Semasa cikgu. Semasa. Kebudayaan. Okey, lagi. Malam Kebudayaan. Okey, betul. Berikan tepukan semua. Okey, seterusnya. Okey, kita akan berbalik kepada gambar yang kita tunjuk awal tadi. Okey, berdasarkan gambar ini kan, cikgu nak kamu semua pilih satu perkataan, dan cikgu nak satu perkataan tu setiap kamu buat ayat. Boleh? Okey, jadi kamu boleh ambil masa kamu masing-masing dan cikgu akan tanya. Boleh? Boleh. Okey, betul sekali. Apa? Tak tahu. Aku nak tulis kek. Malah baru nak fikir. Mana boleh aku dulu. Okey, jadi cikgu nak kamu semua lihat gambar ni dan kamu semua tulis kat dalam kitab masing-masing apa yang kamu nampak berdasarkan gambar ni. Boleh? Okey. Lagi kalau dah habis beritahu cikgu. Okey. Boleh lihat dan tulis. Cikgu, saya tak ada kertas. Oh, Daniel. Okey. Ini kita Daniel. Cikgu. Boleh sikit. Boleh cikgu. Okey, dah siap ke?
Dah, cikgu. Cikgu. Jadi cikgu nak Faiz datang ke hadapan. Cikgu. Cikgu nak kamu pilih salah satu perkataan yang mewakili itu dan tuliskan mewakili. Dan bawah tu cikgu nak kamu pilih ayat. Boleh, cikgu. Cikgu nak kamu semua bagi perhatian ya dekat Faiz. Okey, baik. Baik. Baik, cikgu. Okey, terima kasih Faiz. Okey, seterusnya Amrul. Okey. Mana kita semua? Oh. Lupa. Ini siapa ni? Okey, pilih perkataan yang kamu suka dan tulis dan bina ayat berdasarkan perkataan yang kamu pilih. Okey, terima kasih Amrul. Seterusnya Syakir. Saya cikgu. Okey, Syakir boleh. Okey, seterusnya Daniel. Okey, Daniel boleh cerita ni. Okey. Berikan tepukan kepada semua. Yeay. Yo. Okey. Jadi berdasarkan apa yang kamu teliti, saya akan memberikan sedikit pendapat ataupun cakapkan komen lah berdasarkan apa yang kamu tulis ni. Okey, untuk yang pertama ni, tempoh buat. Cikgu. Okey.
Untuk yang pertama ni, cikgu rasa tak ada masalah. Okay, tanya Faiz. Oh, okay. Oh, ya. Dia tahu. Untuk yang kedua ni siapa buat? Saya. Okay, untuk Amrul. Untuk Amrul ni ada kesalahan dia. Iaitu K. K yang betul kena tulis macam ni. Ni untuk K besar. Dan yang ni untuk K kecil. Jadi hanya ada 2 K ni saja yang kita perlu tahu. Macam yang Amrul buat ni dan macam ni. So jadi K yang Amrul buat ni salah. Yang betulnya macam ni. Dan yang ni yang salah. Jadi cikgu harap Abdul dapat berikan perhatian lah tentang huruf-huruf yang sepatutnya tulis. Abdul sepatutnya tak sepatutnya salah lah. Okey, cikgu. Okey. Yang ketiga siapa buat? Saya. Okey, untuk second ni pula bagi cikgu untuk tulisan tak ada masalah sangat. Tapi untuk berkaitan dengan perkataan ni, macam perkataan ni sepatutnya Syakir kena tulis secara renggang, macam ayam dan panggang. Macam ni. Cikgu akan tunjuk contoh. Okay, ni cara penulisan dia yang betul dan yang ni salah. Jadi cikgu harap Syakir boleh berikan perhatian sebab disebabkan kesalahan-kesalahan kecil macam ni di dalam peperiksaan nanti akan menyebabkan kamu semua kehilangan markah, dan cikgu rasa dari situ amat merugikan lah. Sebab benda-benda macam ni kamu dah belajar, tapi kamu tak memberikan tumpuan yang sebelumnya yang menyebabkan kamu membuat kesilapan sedemikian. Okay. Yang keempat, Daniel. Okey, untuk Daniel. Okey, untuk Daniel bagus. Yeay. Berikan sekali lagi untuk semua. Okey. Seterusnya. Okey. Cikgu nak tanya. Adakah kamu semua faham tentang pelajaran kita pada hari ini? Okey, kalau faham, cuba nak tanya, apa yang kamu semua faham? Cara nak guna ayat. Betul lagi? Saya yang tulis. Betul Saya lagi? kita susun ayat. Betul lah tu. Itu pun betul. Tapi fokus kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Jadi apa yang kamu semua sebutkan pada cikgu tu semuanya betul. Jadi cikgu harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kamu semua faham dan ingat ketika dalam peperiksaan nanti. Okey? Tanya Shinobi sekalian, anda semua telah lulus dalam ujian kemahiran menulis hari ini. Jadi cikgu harap apa yang cikgu ajar kamu pada hari ini dapat diingati oleh kamu semua, dan cikgu harap selepas habis dari kelas ni, balik rumah masing-masing, cikgu nak kamu semua buat latihan lagi bagi memantapkan lagi kamu punya kemahiran menulis. Dan cikgu nak kamu siapkan tugasan yang cikgu akan berikan sebentar lagi di rumah masing-masing. Minggu depan cikgu nak kamu semua titik kat saya. Minggu depan saya nak titik kerja kamu semua tu. Boleh? Boleh. Okay, jadi saya rasa itu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Jadi kita tutup kita punya pembelajaran pada hari ini dengan tasbih ifarah dan surah Al-As.
Boleh bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua atas komitmen yang kamu semua berikan pada hari ini. Terima kasih. Okey, kita bersama lagi di lain hari. Kalau Terima kasih semua.